Biar betul harga RM10,000. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya lagi Panji Baini, Yuska, salesman anda. Hari ni Panji nak review balik dekat korang sebuah Honda Odyssey ataupun MPV yang memang puas hati kalau korang pakai. Honda Odyssey 2.4 liter auto tahun 2009, register tahun 2014. So, untuk kereta ni dia datang dengan keluasan 7 seater. Memang sangat-sangat ngam kalau korang nak buat family trip, nak bawa family jalan jauh-jauh, memang tak ada apa-apa masalah. Untuk kereta ni pula, cat dia pun masih lagi original daripada Honda. Korang boleh tengok dia punya headlamp, grill dan juga headlamp memang tak ada apa-apa masalah. Masih lagi dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Untuk kereta ni bebas banjir, bebas aksiden, tak ada apa-apa masalah. Rem masih lagi mengekalkan rem original daripada Honda dengan ketebalan bunga tayak lebih kurang 80%. Memang sangat-sangat tip-top. Next, Panji nak belanja dekat korang bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman kereta ni, dia datang dengan interior berwarna hitam dan juga silver. Seat fully fabric original daripada Honda sendiri. Steering wheel multifunction. Dashboard yang sangat-sangat cantik dan juga dia punya Android player yang original daripada Honda sendiri. Untuk kereta ni, macam yang Panji bagi tahu tadi, dia datang dengan keluasan 7 seater. Depan boleh masuk 2 orang, tengah ni 2 ataupun 3 dan juga belakang ni 2 ataupun 3. So in total, kalau anak korang masih lagi kecil, kereta ni boleh memuatkan lebih kurang 8 passenger. 8 passenger. So memang tak ada apa-apa masalah berkenaan ruang dan juga keselesaan. Kalau korang berminat dengan kereta Honda Odyssey ni, korang bayar dekat Panji lebih kurang RM39,900 sahaja. Panji diskaun dekat korang sebanyak RM10,000 sebab harga asal ni RM49,900 sahaja. So kalau korang berminat, macam biasa, kontak nombor yang ada dalam video. Like, komen dan juga share supaya korang tak terlepas next update daripada Panji. See you next video. Assalamualaikum.